Ni air dia ni. Standby. Ni air dia ni. Ui. Minyak dia ni. Standby. Aku cuba buat cara baru. Cara lebih senang yang Ni air dia ni. Ni air tenggiri ni. Cuma 2 orang ya? Apa dia? Di dapur. Biasalah. Lepas kami. Lepas kami. Hari ni berikan tema. Hari-hari lah. Hari-hari. Oh, tema. Tema tahun. Ya. Oh, yeah. Oi, macam ni lagi senang lah. Ui. Hepak, ui. Baru dapat skill, ui. So, ni cara-cara dia. Yes. Nampak tak daging dia tu fresh? Super fresh ni. Ui. Hidup dia. Sebab hidup-hidup ni, geng. Uish, tengok ni. Hidup-hidup, guys. Wow. Oh, yeah. Oi. Hidup-hidup. Kasih tala terus. Dengarkanlah. Mesti manis ni. Dengarkan. Allahumma salli ala Muhammad. Oh, yeah. Bayangkan ada punya rasa. Sebab ni pun first time ni. Makan yang hidup ni. First time. Sedangkan lobster yang hidup-hidup pun manis ni sedap, Masya Allah. Tapi udang rimau dengan lobster jauh panggang dari api. Udang rimau lagi sedap jauh. Walaupun dah beku, udang rimau lagi sedap. Kalau laut yang laut ni. So, ni first lah udang rimau cili dia punya rasa. Biasa ambil yang biasa punya dah meninggoy pun sedap. Wow. Ni super manis. Memang manis, confirm. Makan dia sajalah ni. Kap. Ui, so crunch. Okay. Oi, sotong so crunch. Sotong fried. So crunch. Alung miss flour. Entah. Berada dekat Phuket, dekat villa tengah masak siput, dipanggil balik unboxing kontainer, geng. Masuk mari. Wah, barang dah habis. Kau tengok, geng. Woo! Wah, Boyjan 12 hari tak ada. Sebab tu tengok tak ada pun video, tak ada buat live. Baru je balik daripada Thailand. Kap. Sawadikap. Wah, sol kap. Semari. Oh, ini pun sol. Oh, yeah. Gang. Mari, nasib baik tak lama dekat Thai. Kalau tak, Boyjan, Thai lembut Thai. Barang dah habis Thai. Hui. Jom sambung masak siput, geng.